Kita akan melihat 7 negara dengan mata wang terkuat di Asia Tenggara berdasarkan prestasi peratus perubahan nilainya terhadap US dollar pada tahun sebelumnya. Ayuh kita mulakan. Kita mulakan dengan Indonesia di tangga ke-7. Dengan penurunan nilai sebanyak negatif 4.54% dan kadar pertukaran 1 US dollar kepada RM15.100 Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dipacu oleh sektor ekspor komoditi seperti minyak sawit, arang batu dan gas asli. Bank Indonesia mengekalkan kadar faedah tinggi untuk mengawal inflasi, sementara kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur dan pelaburan asing. Walau bagaimanapun, faktor dalaman seperti ketegangan politik telah menyukarkan pelabur-pelabur luar untuk melakukan pelaburan secara berterusan dan turut dipengaruhi faktor luar seperti kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat menyebabkan aliran keluar modal asing yang sekaligus mampu melebahkan rupiah dalam masa tertentu. Di tangga ke-6, Filipina. Mata wang Filipina iaitu peso Filipina telah memperlihatkan penurunan nilai sebanyak negatif 4.47% dan dengan kadar pertukaran 1 US dollar kepada 55.31 peso Filipina. Oleh itu, Filipina melaksanakan inisiatif dengan bergantung kepada penghantaran wang pekerja Filipina yang bekerja di luar negara dan sektor perkhidmatan seperti sektor pelancongan. Bank Sentral ng Pilipinas (BSP) telah menaikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi, tetapi kebergantungan terhadap import minyak dan barang keperluan pula memberi tekanan kepada nilai mata wang tersebut. Filipina kini masih berhadapan dengan kadar kemiskinan yang tinggi akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak sama rata di seluruh negara. Di tangga ke-5, Vietnam. Dong Vietnam mengalami penurunan sebanyak negatif 3.80% dan berada pada kadar pertukaran 1 USD kepada 24.350 dong Vietnam. Bahawa Vietnam merupakan pusat pembuatan utama bagi syarikat global seperti Samsung dan Intel yang memberi kelebihan dari segi ekspor. Sebanyak 50% telefon pintar Samsung di seluruh dunia dihasilkan di Vietnam. Bank negara Vietnam turut menstabilkan kadar mata wang dengan campur tangan pasaran, tetapi masih bergantung terhadap import bahan mentah meskipun negara terbabit merupakan pengekspor beras kedua terbesar selepas Thailand. Ketidaktentuan pasaran global memberi kesan kepada nilai mata dong Vietnam untuk terus konsisten memonopoli ekonomi di rantau